Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. صدق الله العظيم. Yang dihormati Fadil Tuan Pengurusi, Tuan Imam, seluruh ahli jawatankuasa Masjid Surau Al-Amin, jemaah muslimin dan muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan ataupun dengan kata-kata yang kita boleh sebutkan, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, alladzi bi ni'matihi, dengan nikmatnya, dengan kurniaannya, dengan limpah perkenannya, tatimmu as-salihat, yang telah menyempurnakan segala kebaikan kepada kita buat manusia. Dan banyak lafaz-lafaz yang lain yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak lain tidak bukan adalah untuk semata-mata kita menzahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekurang-kurangnya dengan kita menyebut alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Merenung kepada ayat yang kita bacakan sekejap tadi, wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa man a'rada, sesiapa yang berpaling, an zikri, daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala, termasuk di sini ialah berpaling daripada perintah dan mengerjakan segala suruhan Allah dan meninggalkan segala larangan dan tegahan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, bagi manusia yang seumpama ini, kata Allah, baginya ma'isyatan dhanka, iaitu kehidupan yang sempit. Siapa yang kehidupan ini, manusia yang mana kehidupannya dalam arti kata segala suruhan Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah Subhanahu wa taala tidak dilaksanakan, bahkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala itu dikerjakan, maka baginya Allah taala bagi jaminan kehidupannya akan sempit, ma'isyatan dhanka. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nescaya kami akan menghimpunkan padanya di akhirat nanti dalam keadaan buta. Nescaya kami akan mengumpulkannya, menghimpunkannya dan membangkitkannya kehidupan akhirat nanti dalam keadaan buta. Sebab itu kata al-mufassir, kata salah seorang ahli tafsir dalam menafsirkan ayat ini, sekalipun manusia satu ketika dahulu, ketika mana dia hidup, Allah Ta'ala anugerahkan dalam keadaan panca inderanya sempurna. Panca inderanya sempurna, mata boleh melihat, telinga boleh mendengar, kaki boleh melangkah ke mana sahaja, tangan boleh melakukan apa sahaja perbuatan. Namun begitu, nantinya dengan sebab amal yang jahat itu, amal yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala itu tadi, menyebabkan dia akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak sempurna fizikalnya. Dan sebahagian ulama lagi menyebut bahawa bukanlah buta di sini bermaksud buta, bukanlah bermaksud sini bukan mata sahaja, bahkan buta dibutakan hatinya. Sebab itu kita pada hari ini, dan saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk kita sama-sama berkongsi beberapa ilmu daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pagi ini kita insya-Allah kita akan mulakan satu kitab pengajian yang kita pilih setelah daripada kita tengok
dalam kehidupan kita ini banyak amalan-amalan yang sebenarnya diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diamalkan. Dan di antaranya amalan-amalan tersebut berkait dengan kehidupan kita seharian. Sebab itu saya memilih dan saya mencadangkan kepada pengerusi untuk kita mulakan pengajian kitab kita ini, kitab yang berkisah berkaitan dengan amalan doa dan zikir harian. Amalan doa dan zikir harian yang mana boleh kita amalkan. Sebahagian besarnya saya yakin dan percaya tuan-tuan dan puan-puan kita dah pun dengar pun doa ni. Tetapi sebahagian daripada doa tersebut mungkin barangkali kita hanya tahu untuk mengamalkan sahaja tanpa kita mengetahui isi kandungannya. Ataupun kita tidak mengetahui kenapa doa tersebut dibaca. Boleh jadi ada peristiwa ataupun kisah berbalik kepada doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu kita mulakan kitab pada pagi ini dengan namanya kitab Hisnul Muslim. Hisnul Muslim. Hisnu ni dengan makna daripada perkataan bahasa Arab yang bererti perisai. Bererti perisai. Muslim ialah orang Islam lah. Jadi perisai bagi seorang Muslim. Perisai bagi seorang Muslim. Hisnul Muslim. Hisnul Muslim kalau tuan-tuan pergi ke kedai-kedai buku, ada sebilangannya sudah pun diterjemahkan dalam bahasa Malaysia kita. Bahasa Malaysia kita. Dan tidaklah begitu tebal. Sangat, dan bahkan ada dibuat, penerbit buat size pocket sahaja untuk dibawa ke mana-mana. Bahkan itulah tujuan kepada diciptakan buku ini. Buku ini diciptakan ataupun ditulis, disusun oleh Syekh Sa'id bin Ali bin Wahf Al-Qahtadi, seorang ulama ataupun seorang sarjana Islam yang lahir daripada keluarga yang tidaklah begitu kaya, akan tetapi dengan sebab kesungguhannya, dengan sebab ketekunannya menuntut ilmu, sehinggalah dia berguru dengan ramai para alim ulama. Dan direzekikan beliau mendapat PhD dalam bidang pengajian Islam, syariah Islam, daripada Imam Muhammad Sa'ud, Universiti Imam Muhammad Sa'ud. Dan daripada penulisan itu beliau berjaya menulis 80 buah kitab. 80 buah kitab, 80 buah buku. Dan di antara 80 buah buku itu, buku yang paling mendapat sambutan, buku yang paling mendapat, kita kata dari sudut mereka yang banyak mengambil faedah, ialah daripada buku Hisnul Muslim ini. Iaitu ditulis pada 1988. 1988, sekitar 40 tahun lebih, 37 tahun lebih kurang. Dan inilah keberkatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang dikehendakinya. Sebagaimana kita mendengar selalu nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Bahkan banyak kitab-kitab yang bahkan buku-buku yang dikarang oleh beliau dibuat kuliah ataupun dipelajari di masjid-masjid dan surau. Kita biasa dengar dengan kitab Riyadhus Salihin, taman-taman syurga, taman-taman orang yang soleh. Kita biasa dengar dengan nama kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Kalau biasa dengar kitab tajwid. At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Banyak juga dibincangkan ataupun dibuat kuliah-kuliah di masjid-masjid. Dan banyak lagi buku-buku tulisan beliau yang lain, yang semuanya itu menunjukkan kepada tanda-tanda keberkatan ilmu yang mana Allah Ta'ala berikan kepada seorang. Walaupun kalau kita baca kepada kisah Imam Nawawi ini, di antara salah seorang ulama yang mana disebut sebagai mewakafkan dirinya adalah untuk Allah, mewakafkan dirinya adalah untuk ilmu. Kerana apa? Umurnya tak panjang tuan-tuan. Umurnya tidak panjang, sekitar 40 tahun lebih Allah Ta'ala beri rizkikan umur kepadanya. Dan tidak pernah berkahwin. Bahkan itulah matlamat dan niatnya. Dia mewakafkan dirinya semata-mata kerana ilmu, semata-mata kerana Allah, dan tidak berhajat untuk berkahwin ataupun berpasangan. Walaupun itu kita kata menjadi sunnah Nabi, tetapi itulah pilihan dia. Kerana cintanya kepada ilmu, cintanya kepada melihat kepada bagaimana generasi akan datang ini boleh memanfaatkan apa yang ditinggalkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkatan dan limpahan ganjaran yang sebesar-besarnya buat beliau dan juga mereka-mereka yang telah memanfaatkan ilmu. Berbalik kepada kitab kita ini asalnya kitab yang besar, dan
muallif ataupun penulis ini meringkaskan dengan menyusun semula beberapa doa yang mana kita boleh amalkan, yang mana doa tersebut sekitar ada 130 lebih doa yang berkisar berkaitan dengan amalan harian, dan dimulakan dengan doa tadi, dengan doa bangun daripada tidur. Doa bangun daripada tidur. Dan kalau kita boleh lihat susunan yang disusun oleh muallif ini, penulis ini, kalau kita boleh sini boleh pancarkan, kalau akan datang, kalau boleh pancarkan nanti saya boleh tengok. Mungkin buku belum ada, tapi kita boleh tengok melalui paparan ataupun skrin, insya-Allah. Tidak lain tidak bukan untuk kita ambil manfaat. Berbalik kepada kitab kita, muallif telah menyusun mulakan kitab ini dengan memberikan makna pengertian kepada zikir. Pengertian kepada zikir. Zikir itu adalah suatu ibadah, kata dia, untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan wasilah ataupun jalan untuk manusia merasai kebesaran dan ketinggian kedudukannya. Dan di zikir ini kita boleh manfaatkan daripada dua cara. Satu, melalui lisan kita ataupun lidah kita menyebut, umpamanya kita sebut tasbih subhanallah, tahlil la ilaha illallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, ataupun nafas-nafas istighfar dan sebagainya, itu lisan. Begitu juga zikir ini boleh kita manfaatkan, boleh kita amalkan melalui dengan cara melalui hati kita. Zikir ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana itulah matlamat kepada zikir. Bagi mereka yang menghadirkan zikir itu dalam hati, umpamanya bila disebut subhanallah, maha suci Allah, lintas dalam hati subhanallah, diucap dengan mulut subhanallah, lintaskan hadirkan dalam hati maha suci Allah, menunjukkan kepada kesucian Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kepada dia memberikan keizahan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah di antara matlamat ataupun tanda zikir yang sempurna. Berbalik kepada mereka yang hanya menyebut pada lisan semata-mata tetapi tidak menghadirkan pada hati, maka disebut oleh para ahli ulama dia memperoleh sebahagian daripada pahala. Kerana daripada dia berkata suatu perkara yang sia-sia, lebih baik dia menyebut zikir. Akan tetapi pahalanya tidak sama sebagaimana orang yang sebut pada lisan tetapi dalam masa yang sama menghadirkan pada hatinya. Dan sebahagian fasir pula mentafsirkan perkataan zikir yang terdapat dalam Al-Quran sebagai pembacaan Al-Quran, sebagaimana ayat tadi yang kita bacakan pada awal tadi, wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kata Imam Al-Qurtubi dalam menafsirkan ayat ini, an zikri itu dimaksudkan sama ada yang pertama kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berpaling daripada mengingati Allah, dengan arti kata berpaling daripada mengingati segala perintah Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, ataupun berpaling daripada membaca ayat-ayat Allah. Al-Quran itu disebut sebagai tilawatil Quran. Apa maksud tilawah? Terbiasa dengan tilawah, dan bulan Ramadan baru-baru ni pun kita biasakan buat aktiviti tilawatil Al-Quran. Apa maksud tilawah, tuan-tuan? Bacaan. Bacaan. Tilawatil Quran. Dan bacaan ni, kalau kita melihat kepada makna tilawah itu bacaan yang sering diulang-ulang. Bacaan yang sering diulang-ulang. Sebagaimana Al-Fatihah disebut sebagai nama Sab'ul Mathani. 7 ayat yang diulang-ulang. Kerana 7 ayat tadi ialah merupakan salah satu kata ulama di antara bacaan yang wajib ataupun surah yang wajib dibaca dalam solat. Kalau tidak dibaca dalam solat menyebabkan rukun ataupun solat itu tidak sah ditunaikan. Salah satu rukun yang tidak mencukupi. Dan yang ketiga kata Qurtubi, wal amali bima fihi. Sama ada orang itu berpaling daripada mengingati Allah dengan cara meninggalkan agama Islam, ataupun meninggalkan segala bacaan ayat Al-Quran, dia tidak membaca, ataupun sekadar membaca tapi tidak menghayati makna. Ataupun yang ketiga, wal amali bima fihi, ataupun sekadar membaca tapi tidak beramal dengan ayat tersebut, maka dia termasuk daripada golongan yang Allah Ta'ala mengatakan bahawa kami akan himpunkan dia nanti pada keadaan dibangkitkan nanti dalam keadaan mahsyar dalam keadaan yang buta.
dalam keadaan tidak dapat melihat ataupun hatinya dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kata Al-Khattabi lagi dalam merujuk kepada maksud doa. Doa merupakan permohonan hamba kepada Tuhannya dengan mengharapkan pertolongannya dan juga bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita berhajat kepada doa, kita berhajat kepada pertolongan ataupun hajat kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita ditakdirkan manusia yang lemah. Umpamanya kita berhajat di antara perkara yang menjadi urusan kita, urusan manusia, ialah kita hanya diminta untuk mohon kepada Allah. Bahkan banyak ayat Al-Quran Karim yang menyebut bahawa ud'uni astajib lakum, wahai manusia berdoalah kepada aku, mintalah kepada aku, astajib lakum, nescaya aku akan perkenankan doa permohonan kamu. Akan tetapi manusia sebahagiannya tidak merasakan tuntutan atau perintah Allah Subhanahu wa taala itu sebagai perintah yang besar. Bahkan merasakan bahawa apabila diberikan nikmat yang begitu banyak kepada dirinya sehingga boleh melekakan manusia, melupakan manusia. Sebab itu dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala bila ditanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh, tentang persoalan ruh. Qulir ruhi min amri rabbi, katakanlah wahai Muhammad, urusan ruh itu adalah urusan Tuhanku. Urusan ruh itu adalah urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah manusia itu diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan sedikit sahaja. Kita tuan-tuan umpamanya, saya bercakap di hadapan tuan-tuan, katakanlah sekarang ini malakul maut datang. Saya yang berada di hadapan tuan-tuan, katakanlah pada hari ini, saat dan ketika ini malakul maut datang mengambil nyawa saya. Dalam keadaan sebelum diambil nyawa itu mungkin malaikat berada di sebelah saya. Saya nampak tuan-tuan. Mata saya boleh lagi melihat, telinga saya boleh mendengar. Tetapi sebaik saja malaikat menyambut nyawa saya, mengambil nyawa saya ini, adakah mata saya masih lagi ada pada jasad? Ada. Telinga saya ada lagi masih pada jasad? Ada. Tapi adakah mata boleh melihat? Tidak boleh melihat. Telinga boleh mendengar? Telinga masih lagi ada tapi tidak boleh mendengar. Kerana apa tuan-tuan? Kerana persoalan manusia ini, persoalan berkaitan ruh adalah urusan Tuhan. Adalah urusan Tuhan, bukan urusan manusia. Manusia hanya urusannya ketika mana diberikan, dipinjamkan ruh kepada jasadnya. Ketika itu dia boleh mengusahakan apa saja, berikhtiar apa saja. Natijahnya tawakalnya kepada Allah. Sebab itu dalam kehidupan kita ni ada kebergantungan yang mana kita boleh minta tolong dengan manusia, dan ada kala manusia pun tidak boleh menyelesaikan masalah kita kecuali kita kembalikan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan yang kita kata bersifat keduniaan, boleh mohon pertolongan manusia. Urusan yang bersifat kita kata dari sudut perkara-perkara yang berkait dengan hubungan kemanusiaan, interaksi dengan manusia, boleh minta tolong dengan manusia. Tetapi urusan yang berkait dengan di luar daripada kemampuan manusia, tidak kecuali kita perlu mengembalikan urusan tadi kepada Tuhan. Sebab itulah bila kita belajar tentang perkara yang berkaitan doa ini, sangat-sangat ajaib. Sangat-sangat ajaib. Dengan doa Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal. Kita dah sebutkan sini pada kuliah yang lepas. Abu Jahal merupakan gelaran kepada dia. Ingat lagi tak nama dia siapa? Nama sebenar dia. Tak ingat dah. Dan Nabi pernah mendoakan dalam pada awal perkembangan Islam dulu, Allahumma a'izzal Islam bi umaraini. Wahai Allah, berilah kemuliaan, berilah izzah kepada Islam ini dengan salah seorang daripada dua orang Umar. Di antaranya Amr bin Hisham. Amr bin Hisham merujuk kepada Abu Jahal ataupun Umar Al-Khattab. Tuan-tuan, dalam doa Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah anak kepada Abu Jahal, anak kepada Amr bin Hisham. Abu Jahal siapa yang tidak kenal?
dengan sifatnya, dengan jasanya yang melawan Islam, sehinggalah kepada akhir hayatnya mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Ikrimah bin Abi Jahal ditakdirkan oleh Allah anaknya masuk Islam dengan doa Nabi. Anak kepada Abu Jahal masuk Islam, Ikrimah bin Abi Jahal, bahkan menjadi salah seorang panglima dalam peperangan, merujuk kepada besarnya kepada makna doa. Besarnya kepada makna doa. Dan kadang-kadang kita merasakan bahawa hajat kita ni banyak. Hajat kita ni banyak. Masalah kita ni besar. Sehingga kadang-kadang kita menyangkakan bahawa kalau kita ceritakan masalah ini kepada manusia, manusia pun tidak boleh menyelesaikan masalah tersebut. Tapi kalau dari sudut psikologinya, bila kita menceritakan, meluahkan sedikit sebanyak beban yang mana kita pikul itu berjaya dikurangkan. Tetapi hakikatnya tidak menyelesaikan masalah, kecuali kita mengembalikan urusan tadi, perkara tadi kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yakin dan percayalah bahawa ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada aku, nescaya aku akan perkenalkan kepada kamu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kita selalu dengar ayat tu, ud'uni astajib lakum, ataupun qala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, tapi kita jarang mendengar potongan ayat selepas daripada itu, yang mana Allah Ta'ala menyebut bahawa innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang mana takabbur, orang-orang yang takabur an ibadati, daripada menghambakan diri kepadaku, kata Allah, sayadkhuluna jahannama dakhirin, nescaya pasti akan aku masukkan mereka ke dalam neraka Jahannam, yang mana neraka Jahannam tersebut adalah seburuk-buruk tempat kembali. Sebab itu disebutkan dalam ayat ini bahawa digabungkan Nabi Allah Subhanahu wa taala arahkan kita supaya minta sebagai manusia, dan urusan perkenankan doa tadi adalah milik Allah. Sebab itu disebut makna doa ini merujuk kepada at-talab, tuntutan, menuntut. Kita manusia hanya boleh berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi siapakah yang memperkenankan? Allah. Adakah wajib Allah Taala memperkenankan doa kita? Tak wajib. Boleh saja Allah Taala menerima, boleh saja Allah Taala tidak menerima. Tetapi kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, wajib untuk kita minta, kerana kita akur kita sebagai hamba Allah. Bahkan itulah suruhan dan tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari sudut kuasa Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala kepadanya lah sama ada dia menerima doa tersebut ataupun dia nak menolak doa tersebut. Tetapi tidak disia-siakan. Maknanya dengan cara, dengan sebab kita ikhlas, mudah-mudahan Allah SWT akan menerima. Kata Imam Ibn Ashur dalam menafsirkan ayat tadi, sesungguhnya orang-orang yang sombong, takabur daripada beribadah dan berdoa kepadaku, akan aku masukkan neraka Jahannam dalam keadaan yang hina. Dan ayat ini menjadi dalil bahawa Allah Subhanahu wa taala menuntut kepada hamba-Nya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan ingatlah ketika mana manusia bertanya tentangku, wahai Muhammad, katakanlah aku, sesungguhnya aku ni, kata Allah, dekat dengan mereka, dekat dengan manusia. Ujibu da'watad da'i idza da'an, nescaya aku akan perkenankan, aku akan jawab doa mereka apabila mereka minta kepada aku. Falyastajibu li, maka hendaklah mereka minta, maka hendaklah mereka pohon, waliyu'minu bi, dan mereka beriman kepadaku, la'allahum yarshudun, mudah-mudahan mereka akan mendapat hidayah. Ayat ini ada dua perkara yang mana syarat Allah Subhanahu wa taala akan menerima doa daripada seorang manusia. Yang pertama ialah kewajipan manusia, kita kena tahu bahawa kita ni sebagai hamba, kita kena minta kepada Allah. Kita kena minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan Allah Taala kabulkan bila ketikanya, di mana dan berapakah kadarnya, itu terpulang kepada Allah. Tapi kita sebagai manusia, kita kena pohon, kita kena minta. Yang pertama.
Dan tak cukup sekadar minta. Kalau kita sekadar minta dalam keadaan masa yang sama, kita masih lagi berterusan melakukan maksiat. Berterusan lagi melakukan perkara-perkara yang boleh menyakiti antara hubungan sama manusia. Maka doa tadi tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Doa tadi iringkan waliyu'minu bi, hendaklah dia beriman kepadaku. Pertama sekali minta kepada Allah, kerana itulah kewajipan sebagai hamba. Yang kedua ialah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Waliyu'minu bi, beriman kepada Allah. Dan arti kata menunaikan segala titah perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan la'allahum yarshudun, mudah-mudahan kita akan menjadi manusia yang mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, mudah-mudahan mukaddimah tadi memberikan kefahaman kepada kita akan kelebihan dan tuntutan bahawa kita diperlukan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita mulakan doa yang pertama daripada muallif ataupun penulis ini menyusun daripada susunan kitab ini. Disusun doa yang pertama ialah doa ketika bangun tidur. Hikmahnya kenapa? Kerana bila kita bangun tidur ini menunjukkan kepada permulaan. Bangun daripada tidur menunjukkan kepada permulaan kepada kehidupan manusia. Daripada tidur malam hari sehinggalah kepada tidur untuk malam keesokan atau malam hari yang sama, maka satu tempoh yang jauh, tempoh yang panjang. Untuk itu banyak amalan-amalan sunnah yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara doa yang pertama yang disusun oleh muallif kita, penulis kita ini, itu doa yang selalu kita dengar dan selalu kita amalkan. Mungkin insya-Allah kita boleh sama-sama ikut. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang bermaksud alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami. Ba'dama amatana, yang mana setelah daripada mematikan kami. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kami akan kembali. Baik, ayat ini merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi ajarkan kepada kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara pertama sekali diucapkan dalam kehidupan kita ialah memuji Allah. Alhamdulillah. Sebagaimana dalam ucapan awal tadi, muqaddimah kita, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menyempurnakan nikmat dan pemberiannya kepada kita. Alhamdulillah, mulakan kehidupan kita dengan ucap alhamdulillah. Mana jangan mulakan dengan selain daripada doa ini. Kerana kita kadang-kala zaman kita hari ini, kita tak boleh susah nak berenggang dengan smartphone ni, susah nak berenggang dengan telefon. Kadang-kala nak tidur tu malam tu dah tutup dah lampu tapi tak cerah lagi, cerah dekat muka ni. Tengok apa? Tengoklah macam-macam dah. Buka WhatsApp, buka Facebook. Tidaklah menjadi kesalahan, cuma supaya kita tidak menjadikan benda itu sebagai tabiat. Kerana mengikut kepada kajian, ni kajian yang dibuat oleh pakar ahli akademik, melihat kepada kebergantungan manusia kepada gadget. Kebergantungan manusia kepada gadget. Kajian yang terkini menunjukkan bahawa kalau kepada usia yang budak-budak atau remaja ini menjadi suatu kebiasaan dah, bahkan angka itu semakin meningkat. Peratusan itu semakin menunjukkan kepada kebimbangan. Kanak-kanak umur yang peringkat kita kata peringkat remaja ini, kebergantungan, ketagihan mereka kepada smartphone. Tetapi apa yang kita nak highlightkan di sini ialah, kita nak tekankan di sini ialah kebergantungan orang yang dewasa ni, umur 50 tahun ke atas, kepada smartphone. Yang kadang-kala disebut dalam kajian itu, hampir puratanya 5 minit ke 10 minit sekali dia akan pegang. Dia akan tengok. Sekalipun tak ada apa-apa pun. Sekalipun bukan ada orang call, bukan ada orang hantar apa-apa, tapi dia akan pegang untuk buka apa-apa, lepas tu dia tak balik. Tak cukup 10 minit ataupun paling lama 10 minit dia akan pegang balik. Itu kebergantungan manusia. Dan ini suatu habit ataupun suatu tabiat yang saya kira tidak begitu sihat.
Kecuali kalau kita jadikan gadget ini sebagai benda yang mungkin kita nak tengok apa tu Quran, nak tengok apa-apa, benda yang memberi manfaat, alhamdulillah. Tapi kalau sebaliknya kita minta ataupun kita mohon dijauhkan oleh Allah Subhanahu taala supaya kita tidaklah terpengaruh ataupun tidaklah terkesan dengan teknologi yang ada pada hari sehingga boleh merosakkan amal kita, sehingga boleh mengganggu amal kita. Jadi ucap yang pertama, alhamdulillah, puji Allah Subhanahu wa taala. Puji Allah Subhanahu wa taala. Allazi ahyana, yang telah menghidupkan. Sebab itulah disebut bahawa bila kita mati, bila kita tidur, itu adalah kematian yang kecil bagi manusia. Sebagaimana dalam kehidupan ini Allah Taala jadikan dalam hari itu adanya 7 hari. Dan daripada 7 hari itu adanya disebut sebagai Sayyidul Ayyam, penghulu kepada hari Jumaat. Begitu juga dalam tempoh setahun itu 365 hari Allah Ta'ala jadikan adanya 2 hari yang besar dalam Islam kepada umat Islam, iaitu Aidaini, 2 hari raya. Hari raya haji ataupun hari raya korban ataupun hari raya fitrah. Begitulah penciptaan lain, penciptaan malaikat. Adanya ketua kepada malaikat Jibril alaihi salam. Dan semua perkara-perkara yang Allah Ta'ala buat itu, ciptakan itu, adanya penghulu ataupun adanya ketua bagi segala ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi merujuk kepada ayat ini, allazi ahyana, yang telah menghidupkan kami setelah daripada matikan kami sekejap dalam tempoh ketika mana kita tidur, kita tak sedar, tuan-tuan. Sebab itulah di antara sunnah Nabi SAW, kalau kita belajar dalam fiqh, kita tidur dalam keadaan tidur yang betul. Kalau tidur sekadar terlelap, batal ke wuduk kita. Contohnya kita duduk, umpamanya duduk bersila macam ni, dalam keadaan papan punggung kita rapat ke lantai, kita terlelap, batal ke wuduk? Tak batal, selagi mana papan punggung itu tidak terangkat. Tapi bila terangkat, kenapa maksud terangkat itu? Bila terangkat maknanya tidur itu sudah pun kita kata lebih nyenyak lah daripada keadaan biasa. Bila lebih nyenyak, adakah dari diri kita ini dalam kawalan kita? Tak ada, unconscious mind. Kita tak tahu dah. Mungkin ketika itu kita keluar angin daripada papan punggung kita. Boleh jadi. Sebab itu digalakkan bila kita tidur, terangkat papan punggung dalam mazhab Syafi'i, batal wuduk. Kerana apa? Walaupun mungkin hakikatnya mungkin kita tak batal lagi, tapi kenapa dituntut untuk kita mengambil wuduk? Kerana ketika itu dianggap bahawa kita tidur, dan bila kita tidur dengan betul sebenar-benarnya tidur. Maksud sebenar-benarnya tidur ni, minda kita ni di luar daripada kawalan kita. Begitu juga dalam waktu yang lain, bila Nabi SAW memerintahkan dalam sunnahnya, bila mana tidur, bila mana bangun keesokan harinya, perkara pertama sekali ialah sebelum pada kita mengambil wuduk, basuh tangan. Basuh tangan kita. Kenapa basuh tangan? Kenapa basuh tangan? Sebelum pada kita mengambil wuduk, sunnah Nabi kata basuh tangan dulu, kemudian nak ambil wuduk kemudian. Kenapa diperintahkan basuh tangan? Kerana bila kita tidur tak tahu kat mana tangan kita ni berada. Boleh faham tak? Bila kita tidur, satunya minda kita di luar daripada sedar kita lah, di luar daripada kewarasan kita. Bila di luar daripada kewarasan, tangan ini tak tahu ke mana. Mungkin mendarat ke mana-mana, mungkin menyentuh najis, mungkin menyentuh kemaluan, tak tahu. Dengan sebab itu dianggap dalam Islam adabnya untuk kita basuh tangan sebelum kita mengambil wuduk. Sebab itu dalam Islam ini suatu sunnah ataupun adab yang diajar oleh Nabi SAW bermula daripada sekecil-kecil perkara. Tidak ada dalam mana-mana ajaran agama yang lain diajar sebegitu rupa amalannya. Ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah, yang kepada Allah Subhanahu wa taala kami akan dikembalikan. Merujuk kepada doa ini, ada kisah ataupun ada peristiwa yang mana disebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas ni nama sebenarnya Abdullah bin Abbas. Dalam sirah ni bila kita dengar contohnya Ibnu Sirin, kata nama ulama Ibnu Sirin. Ibnu ni anak, merujuk kepada anak. Bila kita sebut Ibnu Abbas, anak kepada Abbas. Nama sebenarnya siapa? Abdullah.
Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, apa hubungannya dengan Nabi SAW? Apa hubungannya Nabi, tuan-tuan? Hubungannya ialah dia adalah anak saudara kepada salah seorang daripada isteri Nabi SAW. Mak saudara dia Maimunah, yang merupakan daripada 9 orang ataupun 11 orang, sebahagian riwayat menyebut 11, isteri baginda Rasulullah SAW. Ibnu Abbas, dan kalau kita biasa dengar, kita amalkan doa ni, Allahumma faqihhu fid din. Biasa dengar, kita amalkan doa, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil, ataupun kita biasa dengar dengan lafaz yang lain, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Itulah doa yang Nabi SAW baca khusus kepada Ibnu Abbas. Nabi letakkan tangan Nabi ke atas dada Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din, wahai Allah, berilah kefakihan, berilah kefahaman kepada Ibnu Abbas ni dalam agamanya. Wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan kepada dia ilmu ta'wil. Ta'wil dengan arti kata merujuk kepada tafsir. Tafsir. Sebab itu disebut bila kita belajar tafsir, dalam masjid surau kita pun ada dibuat kuliah tafsir. Mana-mana ayat yang ditafsirkan, pasti kita akan mendengar kata Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, kerana apa? Sebab apa? Di antaranya keberkatan doa Nabi SAW yang Nabi doakan kepada dia menjadi terjumanul Quran. Digelar kepada dia terjumanul Quran, orang yang pakar dalam menterjemahkan apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Terjumanul Quran, Ibnu Abbas. Hampir tidak ada mana-mana ayat yang dibacakan ayat Al-Quran melainkan padanya ada tafsir yang dia tafsirkan oleh Ibnu Abbas, menunjukkan kefakihannya dalam agama. Riwayat ini menunjukkan bahawa Ibnu Abbas satu hari datang kepada rumah Nabi SAW, yang mana Nabi ketika itu giliran Nabi dengan Sayyidatina Maimunah radhiyallahu taala anha. Giliran Nabi ketika mana Nabi duduk di rumah Sayyidatina Maimunah radhiyallahu taala anha. Jadi Ibnu Abbas ni anak saudara kepada Maimunah. Jadi menjadi kebiasaan bagi dia, maknanya dia dengan mak saudara dia tidur rumah mak saudara dia. Untuk tujuan apa? Tidak lain tidak bukan, mungkin pada hemat Nabi mengetahui, kerana tidak ada perkara yang tidak diketahui melainkan Allah Ta'ala berikan ilham kepada, berikan wahyu kepada Nabi. Tapi ada pun mak saudara dia mungkin tak mengetahui apa tujuan Ibnu Abbas ni tidur rumah dia. Tapi Ibnu Abbas sendiri mengetahui, aku nak tidur rumah Nabi kerana aku untuk apa tujuannya? Kerana untuk melihat apakah yang Nabi SAW dalam kehidupannya, apakah yang Nabi buat. Dia tidur rumah Nabi SAW. Ketika itu Nabi berada di rumah Sayyidatina Maimunah. Lalu sebelum daripada tidur, kata Ibnu Abbas ini, aku mendengar Nabi bercakap-cakap dengan isteri ini sebelum daripada tidur. Hadis ini juga memberi isyarat kepada kita, merujuk kepada bagi orang yang sudah pun berkahwin, mana ambillah masa daripada malam sebelum pada tidur tu bercakap-cakap dengan isteri. Apa sahaja, mungkin tanya khabar, mungkin kita sibuk harian kita, seharian kita, siang hari kita bekerja keluar mencari nafkah, malamnya kita bersama keluarga, mungkin tak sempat bertanya khabar dia. Makan apa hari ni, tengah hari makan apa. Kadang-kadang komunikasi dalam keluarga ni penting. Bahkan disebut bahawa sebahagian besar daripada faktor penceraian rumah tangga dengan sebab masalah komunikasi. Masalah komunikasi dalam rumah tangga. Sebab tu komunikasi ni penting. Walaupun sebahagian kadang-kadang orang lelaki ni dianggap benda tu remeh, tapi tidak bagi perempuan. Bagi perempuan ni kerana emosi dia lebih dan fikiran dia lebih, fikir suami lambat balik sikit dia dah risau dah. Tapi kita lelaki ni dah relax, kita tak ada apa-apa pun dah. Tapi itulah apa yang dirasai oleh emosi perempuan. Dan itu Nabi faham situasi tersebut. Nabi sangat memahami perasaan emosi seorang perempuan. Sebab itu Nabi meraihkan. Mungkin kadang sekali-sekala tanya, barang dapur ada ke tidak? Ni kadang-kadang kita tahu barang beras habis tak tahu. Walaupun beras kita beli, tahulah kita beli, tapi ada ke tak ada tak tahu. Tapi benda tu Nabi ambil tahu. Nabi ambil tahu. Lalu kata Ibnu Abbas, aku mendapati Nabi sebelum daripada tidur bercakap-cakap dengan isterinya, menunjukkan bahawa sunnah untuk kita sebagai suami dan isteri untuk kita bertanya khabar sebelum daripada tidur. Bercakap apa sahaja. Tapi janganlah percakapan itu dan tidak digalakkan juga berbincang perkara yang berat. Sehingga boleh sehingga tak tidur, asalnya nak tidur sehingga tak boleh tidur.
Maknanya janganlah, sehingga suami tidur kita tu biar dalam kerehatan, tidur kita dalam kelegaan. Mana kalau nak bincang tentang perkara-perkara besar, ambillah masa yang sesuai, masa yang lain. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kita kata sekecil-kecil perkara Nabi ajar kepada kita kalau kita perhatikan. Dan 1/3 malam berlalu, Ibnu Abbas ni dia seolah tidur ayam lah. Tidur ayam. Kerana apa? Kerana nak tahu apa perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. 1/3 daripada penghujung malam itu dia mendapati Nabi bangun. Dan tuan-tuan, kita nak gambar, bila kita cerita kisah ini, kita jangan mengharapkan, kita jangan menggambarkan rumah Nabi ni sebesar mana rumah kita. Dengan ruang masjid ni, surau ini lagi besar kan? Ini berbanding rumah Nabi SAW. Kalau kita diberikan kesempatan dan kita doakan, mudah-mudahan kita semua sampai di Makkatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah. Kita tengok di Mekah itu bagaimana kedudukan. Kalau kita pergi ke Mekah pada hari ini, di mana lokasi sebenar rumah Nabi? Kalau mungkin ada sebahagian mutawif, dia ada bawa penziarah. Kat mana sebenarnya rumah Nabi? Lokasi sebenar rumah Nabi kat mana kalau pada hari ini? Kalau perasan di belakang itu, berhampiran dengan Jabal Abu Qubis, dan berhampiran dengan ketika itu, sekarang ini dijadikan maktabah, perpustakaan yang kecil sahaja. Dan kadang-kadang perpustakaan tak dibuka pun, tutup. Tapi itulah nak ceritanya, tempat itu merupakan ruang yang sangat kecil. Sebab itulah tidak pelik bagaimana Ibnu Abbas pun melihat bila mana Nabi sedar, dia mungkin dia baring keadaan kita bayangkan dia dalam keadaan baring, tapi mata dia celik melihat apa yang Nabi buat. Sehinggalah bila Nabi bangun 1/3 malam, apa yang Nabi buat? Nabi bangun, kemudian Nabi melihat langit. Perkara pertama sekali Nabi melihat langit. Lalu Nabi mengucapkan, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillahilladzi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Perkara pertama sekali ini ialah Nabi ucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi ahyana, yang telah menghidupkan aku, yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, yang setelah daripada semalamnya mematikan kami, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kami akan dikembalikan, aku akan dikembalikan. Menunjukkan bahawa inilah usaha ataupun kesungguhan yang ditunjukkan oleh Ibnu Abbas dalam nak tahu bagaimana amalan perihal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah daripada itu, setelah Nabi melihat kepada langit, Nabi berdoa, dan barulah Nabi mengambil wudu dan solat 11 rakaat. Nabi solat sekurang-kurangnya 11 rakaat, dan kemudian masuk waktu fajar, Nabi solat berjemaah bersama dengan para sahabat. Ini baru kita dengar kisah Ibnu Abbas. Banyak lagi kisah sahabat-sahabat Nabi yang lain, di antaranya Abdullah bin Umar ataupun Ibnu Umar, yang juga dikenali sebagai salah seorang sahabat yang cuba untuk meniru, cuba untuk mencontohi apa saja yang Nabi lakukan, dia akan buat. Bahkan sebahagian ulama mengatakan di antara perkara yang ditunjukkan oleh Ibnu Umar sehingga dia terlampau sangat nak ikut apa yang Nabi buat, sehingga jalan yang Nabi, langkah yang Nabi lalui pun dia kalau boleh dia tahu tapak kaki Nabi, dia nak ikut satu laluan yang sama. Bukan para ulama cerita ni bukanlah kita nak sampai pada tahap itu, tidak. Cuma ini menunjukkan semangat yang ditunjukkan oleh Abdullah bin Umar, dalam erti kata dia berusaha untuk menunjukkan semangat dia mencontohi apa yang Nabi tinggalkan kepada kita. Semata-mata tidak lain tidak bukan untuk mengharapkan pahala dan balasan daripada ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa ni yang pertama, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami selepas mematikan kami, dan kepadanya lah kami akan kembali. Doa yang kedua ialah yang ni kita mungkin biasa tak jarang dengar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ghfirli. Doa ini agak sedikit panjang, ada 4 rangkap. Tapi tidaklah perkataan yang begitu asing, yang sebahagian besar kita dah biasa dengar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah.
Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah yang Maha Esa. Lahul mulku wa lahul hamd, baginya lah kerajaan, wa lahul hamd, dan baginya lah adalah pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan baginya lah adalah kekuasaan bagi tiap-tiap sesuatu. Subhanallah, Maha suci Allah. Walhamdulillah, dan segala pujian baginya. Wala ilaha illallah, dan tidak ada Tuhan selainnya. Wallahu akbar, dan Allah Maha besar. Wala hawla wala quwwata illa billah, dan tiada daya upaya melainkan dengan keizinan Allah. Rabbighfirli, wahai Tuhan, ampunilah aku. Doa yang boleh kita juga untuk kita amalkan selain daripada doa tadi. Dan kita kalau boleh tuan-tuan, kita perbanyakkan kita belajar, dan di samping daripada doa yang kita baca tadi, selain daripada itu kita belajar juga doa-doa yang lain. Kerana yang pertama sekali pun kita belum sempat untuk amalkan, tetapi paling tidak kita tahu. Yang paling tidak kita tahu. Mudah-mudahan kita mendapat pahala dengan kita mengambil tahu apa yang Nabi SAW tinggalkan. Dan daripada doa ini, kata sesiapa yang bacanya akan diampunkan baginya kalau dia berdoa diperkenankan doanya, kalau dia bangun berwuduk kemudian menunaikan salat diterima salatnya. Kelebihan bagi orang yang mengamalkan doa ini. Siapa yang bacanya akan diampunkan baginya. Siapa yang amalkan doa tadi, pertama sekali Allah Ta'ala berikan keampunan. Dan kalau dia berdoa, pasti Allah Ta'ala perkenankan. Yang kedua, dan kalau dia bangun berwuduk, bahkan dibaca doa sedar daripada tidur, baca doa tadi, kemudian dia bangun berwuduk, kemudian menunaikan salat, salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menunjukkan kepada kelebihan yang ditunjukkan ataupun yang diberikan oleh Nabi SAW bila kita menunaikan sunnahnya. Sebab itu dalam erti kata kita melihat doa Nabi ini, ada perkara yang kita perlu untuk kita sama-sama hayati dalam doa ataupun dalam ayat yang mana Allah SWT baca berikan kepada kita firman-Nya. Ada ayat-ayat yang perlu untuk kita ni tadabbur. Ada ayat-ayat yang perlu untuk kita ni tadabbur. Tadabbur nanti kata kita menghayati apa yang isikan dengan ayat Al-Quran. Berusaha untuk mengamalkan. Mengetahui maknanya, itu makna tadabbur. Dan ada ayat-ayat yang perlu untuk kita tafakkur. Tafakkur nanti kata kita memikirkan ayat tadi. Kalau ayat tadi menceritakan tentang kekuasaan Allah, fikirkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ayat itu menceritakan tentang azab api neraka, kita mikirkan tentang dahsyatnya hari kiamat, dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafakkur. Dan satu ayat lagi ialah, satu perkara lagi tazakkur. Tazakkur ialah ingat, sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ketika mana kita senang ataupun susah. Jadi 3 perkara. Satu tafakkur, satu lagi ialah tadabbur, dan yang ketiga ialah tazakkur. 3 perkara yang mudah-mudahan kalau kita ambil kesempatan dan ambil peluang dengan kita menghayati dan kita beramal dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan selain daripada kita boleh beramal dengan sunnah Nabi SAW, kita juga boleh menjadi orang-orang yang mana direzekikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapat kelebihan dan juga ganjaran daripada apa yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segala perkongsian kita pada pagi ini, insya-Allah kita kongsikan tadi 2 dalam tulisan kitab kita ini ada 4 doa yang berkait dengan doa ketika mana bangun tidur, dan 2 lagi doa ialah doa yang agak panjang. Insya-Allah kita akan sambung kalau direzekikan oleh Allah Taala pada kesempatan akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqal ma'suma. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqal ma'suma. اللهم فكحنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.